Naik turun bonggol, absorber belah kiri ni mati. Hai, satu hari ni. Okey, hari ni saya ada satu King. Ni, King Myvi ni. Okey, apa masalah dia? Owner bagi tahu handling dia tu tak sedap dan dia dah tukar beberapa, tapi makin teruk katanya. Jom saya nak tunjuk. Okey, sebenarnya bila saya test tadi, ada beberapa masalah yang saya dapat detect. Pertama, handling dia memang bila bawa tu rasa confident lah. Nombor satu. Nombor dua, memang ada bunyi kat bahagian depan dia. Bila saya check tadi, memang bahagian belakang dia ada masalah, bahagian depan pun ada. Saya nak tunjuk bahagian belakang dia dulu. Okey, untuk bahagian belakang dia, masalah paling besar adalah ni, dia punya absorber ni. Apa jadi absorber dia tadi? Bila saya naik turun bonggol, absorber belah kiri ni mati. Salah satu cara, anda boleh check sendiri di rumah. Anda letak tangan dekat tayar macam ni. Okey, anda rasa bahagian sini dengan bahagian sini. Kalau rasa tinggi rendah, ni dia tak rata ni, rasa tinggi rendah macam ni. Ini biasanya menunjukkan absorber ni dah lembut atau bermasalah. Macam absorber dia ni saya dah confirmkan dah. Sebab saya naik bonggol tadi, absorber dia terus jatuh ke gang. So itu memang menunjukkan tanda-tanda absorber tu dah rosak. So owner tadi saya test dengan owner, saya cerita, owner puas hati. Okey, lepas tu untuk bahagian belakang dia, dia punya axle ni ini untuk Pro 2 tau, untuk GG Myvi ataupun Azia GG Pro 2 biasa pakai axle macam ni. Jadi biasanya dia ada bush kat sini. Dan untuk bush ni dia ada hayat dia juga. Macam Myvi ni hayat dia dah sampai, dia dah crack, dah pecah dah. So apa nak kena buat? Saya akan press bush baru masuk nanti. Maksudnya tak payah tukar axle. Betul. Kita hanya tukar absorber baru belakang dan tukar bush sahaja. Itu bahagian belakang. Bahagian belakang dia simple je. Okay, bahagian depan dia yang menarik. Ini dia punya thyroid end, ini rear end. Baru tak? Ini baru. Okay, kita tengok kanan punya side pula. Ini thyroid end, ini rear end. Ini lama. Okay, maksudnya apa kat sini? Maksudnya dia tukar sebelah je. Sebab tu saya selalu pesan, kalau nak tukar part, terutama rear end, thyroid end ataupun yang berpasangan, tolonglah jangan sayang duit. Tukarlah berpasangan. Bukan apa, bila kita buat satu-satu, kadang-kadang masalah baru timbul. Contoh macam kereta ni lah, dah tukar part kan, tapi masalah baru timbul. Masalah dia kat sini, tayar dia ni makan sebelah. Okay, ni belah kiri. Okay, belah kanan dia bunga, elok lagi berbanding dengan belah kiri tadi. Okay, nak tahu punca dia kat mana? Puncanya nombor satu kat sini. Pemasangan dia ni, anda tengok dia punya berbenang ni. Kita panggil berbenang lah. Benang belah sini macam panjang tau. Okey, kita tengok berbenang belah kanan. Ini yang asal tau, pendek kan. Apa berlaku? Sebenarnya steering rack dia ataupun keadaan steering dia ni sebelah kiri lebih panjang berbanding sebelah kanan, disebabkan berbenang tadi pasang salah. Kemudian sebelah sini nampak? Dah barai dah. Tu saya hairan, kenapa dia tak tukar? Kenapa tukar sebelah? Kenapa tak tukar dua? Sebab tu saya kata, seeloknya nak jimat, tukar berpasangan. Jangan tukar satu-satu. Kalau tukar satu-satu jadi macam ni. Okey, lepas tu masalah bunyi. Masalah bunyi satu lagi kat sini. Ini selalu kena dengan Myvi juga. Dia punya babus ni, kita tengok babus ni tugas dia kena pegang bar ni. Bush ni kena pegang bar. Macam tangan kita pegang dengan kuat macam ni. Nampak? Ini bukan longgar dah ni. Ini dah song dah. So nampak tak? Bila dia longgar macam tu, dia bush untuk pegang bar tu, bila lalu jalan tak rata, ini bergerak macam ni. Ketak. Itulah puncanya bunyi macam kereta tu nak runtuh. So nampak tak? Kalau anda bawa datang kat kami, macam ni lah saya akan check, saya akan tunjuk depan mata. Kalau anda tak puas hati, anda terus tanya saya, bang nak tengok sekali lagi boleh? Saya akan tunjuk sampai anda puas hati. Okay, so kalau kereta siapa ada bunyi, terutama nak raya ni kan, nak raya kereta nak pakai balik kampung, kalau boleh jangan tunggu last minute, tolonglah datang cepat-cepat kat kami ni. Sebab kita pun menerima customer yang agak tinggi lah sekarang. Jadi kalau boleh datang telefon kami, datang awal supaya kita boleh cek dan selesaikan masalah anda dengan sebaik mungkin. So kalau kereta ada masalah, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ni settle.